Selamat datang ke siri Sains, tapi santai bersama saya Dr. Azman. Dalam episod pertama ni, kita nak sembang pasal bius. Satu benda yang ramai dok takut tapi sebenarnya tak ada apa pun. Assalamualaikum, saya Dr. Azman. Hari ni kita nak sembang pasal benda yang ramai dok takut, bius. Tapi hangpa relax lah. Bukan nak tumbuk bagi pengsan noh. Ni sains, bukan silat. Okey, bius ni ada 3 jenis. Bius hang tidur terus, bangun-bangun dah siap. Bius separa, contohnya tulang belakang, badan bawah ke baih, kepala masih elok. Kadang boleh sembang dengan doktor, tapi jangan pi tanya resepi rendang pula. Bius setempat, doktor suntik ubat bagi kawasan tu ke baih. Macam tekan butang mute kat sakit. Masa hang tengah lena, ada tim dok jaga elok-elok. Doktor bius, jururawat, mesin canggih. Depa pantau jantung, nafas, tekanan darah semua steady. Kalau mimpi pi Paris, jangan pelik noh. Tu bonus, bukan side effect. Lepas bius, jangan bangun macam pelakon Fast and Furious. Ambil masa sikit, minum bila dah boleh. Kalau keluar ayat pelik macam, saya sayang doktor bius tu. Relax je noh, rahsia tu selamat. Jadi hangpa jangan takut nak bius noh. Bukan nak sakitkan, tapi nak bagi tak rasa sakit langsung. Saya Dr. Azman. Jumpa lagi dalam siri Sains tapi santai. Stay cool, stay kebaih.